Kalau kat KL memang tak dapatlah harga rumah yang macam ni. Itu yang membuatkan akak tertarik lah. Harga di sini adalah harga yang mampu milik. Lokasi dia yang strategik lah. Selesa and practical. Rumah legenda ni sebab harga dia mampu milik. Sini harga dia pun mampu beli kan. Harga pun okey untuk rakyat-rakyat yang B40 semua okey lah untuk beli. Yang pertama tentulah harga. Harga dia murah daripada pasaran yang biasa lah. Lepas tu kita tengok dia punya iklan, gambar pun semua memang cantik lah kawasan dia. Siapnya bagus. Suasana memang di sini. Pengalaman semasa saya berurusan dengan legenda sangat baik. Apa-apa masalah yang kami adukan kepada pemaju, pemaju buat dengan cepatlah selesaikan masalah kami dengan cepat. Dia punya servis pun okey. Kalau akak ada masalah call tu, dia orang jawab lah semua, tak ada masalah lah. Full A to Z I deal with my sales rapper. It is a very convenient fee to deal with them. Yes, definitely I will recommend lah. I also want my family members or my friends, they also need a good experience of properties which they can afford to buy. Memang saya mengesyorkan sekarang ni pada kawan-kawan saya, rakan-rakan kerja saya, dan ada yang dah rakan kerja saya beli di fasa 3A Legenda Televintan. Ya, semestinya saya akan syorkan kepada mereka. Saya akan syorkan kepada rakan kerja saya. Disyorkan jugalah sebab akak rasa kat area Perak ni saja yang rumah landednya harga masih murah. Pasti kita akan bagi tahu kawan-kawan. Memang kalau ada lagi kekosongan rumah legenda, memang akak sure kepada kawan-kawan lah. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih untuk anak-anak. Boleh disewakan, boleh jadi homestay. Mesti kena beli lagi. InsyaAllah kalau harga rumah tu akak mampu milik lagi sekali kan, mungkin akan dipertimbangkan jugalah sebab memang nak cari rumah landed. Aset masa depan saya akan boleh mencuba jugalah untuk beli rumah lagi sebiji. Binalah lagi rumah-rumah yang orang kata mampu milik untuk rakyat. Projek ni untuk rakyat-rakyat semua kan. Okeylah untuk buat rumah lagi kan, mampu untuk orang beli kan. Dengan pembinaan dia yang baik ini, kita setuju, kita sokong dan kita bagi tahu semua siapa yang nak beli, kena beli sini.